Perlu diingat sebenarnya BN akan terajang juga PAS bila mereka telah stabil selepas PRU16. Inilah dia keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kepada yang mengikuti channel Wayang Tarbus ya. Syukur Alhamdulillah hari ini hujung minggu yang agak selesa dan tenang kerana siapa pasukan yang akan ke final telah ditentukan, iaitu Spain dan juga Argentina. So kedua-dua pasukan ni mempunyai pengalaman, mempunyai kekuatan dan juga pernah memenangi Piala Dunia. Jadi kita saksikan perlawanan di awal pagi Isnin ya. So peringatan saya seperti biasa kepada yang bekerja, pastikan anda cuti ya. Jangan pula nanti hari Senin tu datang dah ngantuk, tak larat, nanti hilang fokus kerja, jadi masalah lain pula. Okey. Saya minta kerjasama kepada semua, mohon like, share dan subscribe channel Wayang Tarbus bagi memastikan kami lebih selesa untuk mendengarkan beberapa isu yang menarik, khasnya dalam konteks politik di negara kita. So, hari ini kita setelah berakhirnya PRN Johor dan masing-masing tahu yang UMNO menang besar, menambahkan kursi dan mengukuhkan lagi kekuatan Barisan Nasional yang sebelum ini dikatakan mendapat kerjasama dan disokong sepenuhnya oleh PAS ya. Walaupun dalam keadaan tertentu kedudukan Perikatan Nasional itu statusnya di PRN Johor, ada yang sokong satu, ada yang sokong UMNO, ada yang sokong. Itu adalah beberapa pandangan yang kita dapat lihat berakhirnya PRN di negeri Johor. Okey, kita pergi kepada hari ini penamaan calon untuk PRN Negeri Sembilan ya. So, apa persoalannya? Adakah BN terus kukuh di Negeri Sembilan seperti PRN Negeri Johor? So, untuk membincangkan itu, saya akan mengulas beberapa perkara. Antaranya, kenapa BN dikatakan kukuh atau terus kukuh di Negeri Sembilan. Itu topik pertama yang saya nak bincangkan. Topik kedua, adakah Amiruddin, Menteri Besar Negeri Sembilan, dihantui oleh parti baru, parti binatang itu bersama? Kerana dikatakan Rafizi sendiri pernah mengatakan yang hubungannya dengan Menteri Besar Negeri Sembilan sangat rapat seperti hubungan keluarga ya. Jadi ada juga statement daripada Rafizi yang mengatakan bersama tidak bertanding di Negeri Sembilan, cuma fokus di pilihan raya akan datang, dikatakan di Melaka ya. Sebenarnya dah guyup 15 tempat Dewan Undangan Negeri yang dia bertanding di PRN Johor hilang deposit ya. Itu dia. Dan yang ketiga, bagaimana strategi Pakatan Harapan untuk melawan gerakan baru iaitu BN dan PN ya. Ini tiga perkara yang saya nak bincangkan. Okey, kita balik kepada perkara yang pertama tadi. Kenapa BN dikatakan kukuh di Negeri Sembilan? Menjadi tanda tanya ya. Ya ke kukuh kan? Okey, kalau kita lihat sebenarnya dia hanyalah pandangan kasar bila 2 minggu lepas, of course lah, Barisan Nasional menang di negeri Johor dengan jumlah kursi yang bertambah berbanding sebelum ini. Tentunya ada memberikan pandangan dan persepsi yang mengatakan BN ini akan terus kukuh di Negeri Sembilan. Tapi ingat Johor, isu Johor, Negeri Sembilan, isu Negeri Sembilan. Johor ada cara dan sosio budaya masyarakat di sana dengan terkenal trend bangsa Johornya, dan juga hubungan antara istana dengan rakyat yang
akrab. Saya tidak mengatakan istana terlibat dengan politik, tetapi istana sering mengangkat bangsa Johor sebagai satu elemen yang kukuh dalam kerjasama dan mencorakkan cara orang Johor hidup dan berpolitik. Ya. Saya tak sentuh istana berpolitik. Ya. Kalau nak dibandingkan dengan istana di Negeri Sembilan dan rakyatnya, bukan saya kata satu hubungan yang tidak akrab, tetapi jalinan yang ada itu sekian lama sebegitu rupa antara istana dan rakyat Negeri Sembilan ni memang digambarkan sebagai hubungan yang akrab atas dasar adat itu sendiri, di mana sistem pentadbiran dan politiknya berbeza. Penubuhan kerajaan Negeri Sembilan itu sendiri berdasarkan kepada undang-undang adat pepatih itu. Saya tak nak sentuh di situ kerana itu bukanlah strategi kita dalam memastikan situasi politik menjelang PRN Negeri Sembilan ini digembar-gemburkan, ya, ataupun disensasikan, ya. So itulah yang berlaku. Jadi kalau kita lihat, adakah kekuatan BN di Negeri Sembilan itu sekuat BN di Negeri Johor? Tidak. Sebab BN di Negeri Sembilan yang ditunjangi oleh UMNO telah membuat satu kesilapan bila gerakan-gerakan sebelum pembubaran Negeri Sembilan itu dilihat ada gerakan-gerakan yang ditunjangi oleh orang UMNO, iaitu Jalaluddin dan juga Mat Hassan, yang seolah-olah dilihat untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sembilan itu dengan cara yang tidak sopan. Tidak sopan lah saya kata. Tidak sopan. Cuba mengucar-ngacirkan sistem adat pentadbiran di Negeri Sembilan yang ditunjangi oleh yang di-Pertuan negerinya, agar ada satu keputusan untuk Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan. Tetapi atas dasar semasa ianya berjaya dikawal, dan hasilnya dilihat dua orang ni yang sebenarnya ingin menggagalkan kedamaian di Negeri Sembilan itu sendiri. So kalau kita kata BN kukuh di Negeri Sembilan, tak. Sebab ada perkara yang membuatkan rakyat Negeri Sembilan sendiri tidak puas hati dengan UMNO itu sendiri. Itu dilihat dengan jelas, ya. Dan yang keduanya, kalau kita lihat di Negeri Sembilan tidak sekuat Johor pemimpin UMNO-nya, kerana di Johor Dato' On mempunyai hubungan yang sangat baik dengan istana TMJ. Sementara BN ni Negeri Sembilan ni tidak sekuat seperti mana kukuhnya Dato' On dengan TMJ. Kalau kita lihat Mat Hassan ke Jalal ke Captain Jack tu kan, dilihat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tengku Mukhriz lah. Jadi hanya dimainkan isu tentang adat, tentang politik semasa yang mengatakan BN itu kuat. Itu pun tidak sekuat mana. So don't worry, saya nak bagi tahu kat sini, BN di Negeri Sembilan tidak sekuat di Negeri Johor, dan mungkin juga BN di Negeri Sembilan berkemungkinan akan menjadi kurang lagi kemenangan
Dewan Undangan Negerinya sejurus selepas keputusan Pilihan Raya Negeri Sembilan diumumkan ya. Itu perkara pertama. So kita tutup kat situ. BN di Negeri Sembilan tidaklah sekuat seperti BN di Negeri Johor. Yang kedua, adakah Menteri Besar Negeri Sembilan dihantui oleh bersama? Okey, kalau kita lihat ya, sejak penubuhan bersama, kita tidak melihat pun mana-mana situasi, mana-mana keadaan yang mengatakan Menteri Besar Negeri Sembilan ini mempunyai kerjasama politik dengan Rafizi dan juga Parti Binatang tu. So kepada rakyat Negeri Sembilan yang akan mengundi di PRN negeri, so kita tidak akan digantui oleh binatang yang suka menipu tu Cuma Rafizi ni dia cuba menangguk di air yang keruh. Kononnya dia mempunyai hubungan yang baik dengan Menteri Besar Negeri Sembilan. Itu biasalah, semua orang akan cakap orang akan baik dengan pemimpin, siapa-siapa pun akan cakap macam tu. Tetapi pada zahirnya, adakah hubungan itu berlandaskan hubungan resmi dan kerjasama politik? Tidak. Sebagai seorang insan yang matang, pemimpin, tentunya Menteri Besar Negeri Sembilan menyambut siapa-siapa saja dengan sopan dan santun walaupun datang daripada musuh politiknya. Inilah dia kehebatan pemimpin-pemimpin yang datangnya daripada Pakatan Harapan. Begitu juga dengan Anwar Ibrahim. Walaupun dalam politik di negeri Johor berlakunya pertembungan antara Zahid Hamidi dan juga PMX selaku ketua parti masing-masing, tetapi menyantuni antara satu sama lain atas dasar sesama manusia. Begitu juga dengan Menteri Besar Negeri Sembilan dengan Rafizi. Dia menyambutnya dengan dalam keadaan baik. Orang kata kita baik dengan dia, kita pun sambutlah baik dengan orang tu. Tetapi dalam politik tidak. Jadi saya nak katakan di sini bahawa Menteri Besar Negeri Sembilan tidak ada apa-apa kerjasama dengan Parti Binatang Bersama, sehinggakan terbukti tiada kenyataan daripada bersama untuk memasuki pilihan raya Negeri Sembilan So kita kena faham situ. Saya nak kena clear kat sini, tiada kerjasama. Janganlah ada yang memainkan peranan atau mengocak-ngocak lagi kedamaian yang mengatakan ada kerjasama antara Rafizi dan dengan Parti Binatangnya dengan Menteri Besar Negeri Sembilan. Tidak dan tidak sama sekali Juga saya nak katakan kat sini, perpindahan Menteri Besar Negeri Sembilan ke kawasan yang baru di Linggi itu adalah strategi politik bagi memastikan kemenangan Pakatan Harapan bukan lari daripada kawasan yang sedia ada. Itu kita kena ingat. Dan perkara ketiga yang saya nak cerita hari ini ialah bagaimana strategi PH untuk mengatasi gerakan baru iaitu BN dan PN Okey, yang ini best. Saya cakap terus terang lah. Sebenarnya memang sebahagian besar BN yang ditunjangi oleh UMNO ni sebenarnya rasa kurang selesa dengan kerajaan Madani di peringkat persekutuan. Mereka melihat corak pentadbiran PMX yang banyak mengenengahkan salah laku, rasuah, salah guna kuasa. Jadi orang-orang dalam BN di sendiri, especially UMNO, memang sudah panas buntut. Jadi dia memulakan gerakan di Negeri Sembilan untuk menggugat kestabilan kerajaan negeri, tetapi yang bubar dulu di Johor. So sebenarnya agenda besar BN sebenarnya nak menjadi dominan balik dalam sistem politik di Malaysia. Itu saja. Dan pemimpin daripada Barisan Nasional terus terang cakap Zahid Hamidi memang bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri bagi
memastikan mereka semua ni terselamat daripada dilibatkan dengan kes salah guna kuasa dan rasuah. Itu je. Sebab itu, dan gerakan di Johor ni menampakkan mereka akan terus untuk bersemangat memastikan PRU 16 nanti mereka akan menguasai. Dan buat masa ini, bahagian kedua, mereka akan menguasai Negeri Sembilan. So, apa yang kita kena buat, yang kita kena faham, gerakan BN dan PN ni sebenarnya bukanlah gerakan politik yang betul-betul tulus dan ikhlas atas kerjasama BN dan PM. Kalau kita lihat, BN dikatakan mempunyai MCA, MIC dan UMNO. Okey, dan PN ni juga berasaskan kepada agama. Di dalamnya ada gerakan, ada bersatu, ada PAS. Okey, kalau kita lihat secara general, gerakan PN dan BN nampak cantik, nampak satu gabungan yang bagus. Tetapi sebenarnya gerakan BN dan PN ni sebenarnya adalah gerakan muafakat, gerakan asas kerjasama UMNO dan juga PAS. Ini yang kita kena bagi tahu. Bukannya gerakan Barisan Nasional bersama Perikatan Nasional. Sebenarnya ini adalah gerakan UMNO bersama PAS. Kita semua tahu gerakan ini sebenarnya mendahului bangsa, mendahului agama untuk kepentingan mereka dalam parti itu sendiri. Inilah yang berlaku selama 60 tahun. Macam mana kita ni ditakbir sehinggakan dalam keadaan yang begitu lama, apa yang kita ada? Adakah dasar-dasar tentang ekonomi orang Melayu berjaya? Tidak. Kan? Korupsi, salah guna kuasa terus berlaku. Inilah perkara-perkara yang akan berlaku sekiranya UMNO PAS menguasai Malaysia selepas PRU 16. Perlu diingat sebenarnya BN akan terajang juga PAS bila mereka telah stabil selepas PRU 16. Inilah dia keadaannya. Kan? Kalau nak cerita pasal politik, UMNO ni memang licik, memang pandai berpolitik. Politik kotor ini dizahirkan oleh UMNO itu sendiri. Kalau sebelum ni, sebenarnya politik itu tidaklah sekotor mana pun. Tapi sampai satu tahap dan satu ketika pada masa dulu, orang mengatakan politik ini kotor. Sebenarnya politik itu tidak kotor. Politik kotor itu adalah politik UMNO itu sendiri. Dan hari ini, setelah ada kekuatan penubuhan kerajaan madani, gerakan-gerakan untuk menguasai semula pentadbiran Malaysia telah ada. Dan Zahid Hamidi sendiri tak berani nak declare ada kerjasama bersama PN. Kenapa? Dia rasa selamat sebab di peringkat Malaysia masih lagi ada kerjasama PN dengan Pakatan Harapan. So, nak makan keliling lah. Tapi dalam hati dia sebenarnya, dia nak menjadi parti dia dominan bagi memastikan rakyat Malaysia terpengaruh dan mengundi Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. So, ingat pada saya, kita kena lihat gerakan PN dan BN yang bermula di Negeri Sembilan ini secara rasminya. Kalau di Negeri Johor tu macam malu-malu je, macam tu je kan. PAS saja kata, so penyokong PAS kena sokong UMNO. Tetapi di Negeri Sembilan telah ada pemimpin-pemimpin nombor 2, nombor 3, nombor 4 dalam UMNO mengatakan ada kerjasama dengan PN. Kan? Cuma Zahid Hamidi dia cakap tak ada. So, ini sebenarnya gerakan yang berataskan kepada parti UMNO. So, semua tahu politik ni dilihat kotor sebenarnya bukan daripada parti lain. Politik ini dilihat kotor daripada modus operandi UMNO daripada dulu sehingga kini. Itulah yang kita kena lihat. Pastikan gerakan BN dan PN ini kita katakan adalah gerakan UMNO dan PAS yang nak menguasai pentadbiran Malaysia. Itu perkara penting yang kita kena faham. Itu yang kita kena war-warkan kepada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan,
bahaya sekiranya UMNO menguasai pilihan raya Negeri Sembilan ini seperti mana dia menguasai di negeri Johor. Dan kalau kita lihat benda ni dari segi penyokong rakyat Negeri Sembilan dan juga penyokong rakyat negeri Johor ni berbeza. Cuma sentimen tentang kekuatan orang Melayu yang bertunjangkan UMNO di Negeri Sembilan ni tidak sekuat orang Melayu yang bertunjangkan UMNO di negeri Johor. So nampak ini adalah kekuatan kepada Pakatan Harapan untuk menambahkan jumlah sokongan di setiap Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan di Negeri Sembilan dalam seminggu dua ni. So kesimpulan di sini saya nak kata gerakan gerakan BN dan PN ni sebenarnya adalah gerakan UMNO dan PAS. Biasa gerakan UMNO dan PAS ni mewujudkan satu persepsi yang kita panggil politik itu kotor. Itulah yang telah disemat dalam pemikiran rakyat Malaysia setelah 60 tahun lebih UMNO satu ketika dulu mentadbir Malaysia. Dan yang kedua, kita kena lihat kekuatan PAS ini akan memberikan satu pandangan yang kurang selesa daripada pengundi bukan Melayu. Saya bukan nak melaga-lagakan, tetapi situasi ini boleh menyebabkan sokongan daripada jumlah orang Cina atau India yang berpindah daripada DAP kepada MCA itu berjaya dikurangkan. Itu yang kita kena lihat bagi mengekang pergerakan penyokong-penyokong di luar daripada bangsa dan juga agama. Ini yang kita kena lihat. Yang ketiganya, kalau kita lihatlah PRN negeri Johor dulu, orang-orang Pakatan Harapan ni pun satu hal kan, sampaikan kempen pun dikomersialkan, dilantik syarikat kan. Pada saya terus teranglah saya cakap, parti ni belalah orang parti kan. Biarlah orang-orang parti di peringkat santing, di peringkat cawangan tu yang naikkan bendera tu. So adalah kos untuk mereka membuat sesuatu dengan semangat kepartian masing-masing. Ni kadang-kadang syarikat yang pergi tampal bendera tu semua. Bagilah budak-budak ranting tu, bagilah budak-budak cabang tu kan. Diorang ni berpolitik kadang-kadang duduk kedai kopi termenung, lepas tu tengok aja kan. Bantu-bantulah. Cara nak bantu tu, bagilah dia orang pasang bendera tu, bagilah dia orang print poster tu. Janganlah sakau semua kan. Di peringkat pusat, saya terus terang dia cakap, saya tak ada kepentingan pun kat situ, tapi untuk menghidupkan aktiviti-aktiviti ranting cabang ni, itulah sumber dan dana yang boleh kita gunakan bagi memberikan muka kat dia orang ni sikit kan. Ingatlah sikit orang parti. Allahu Akbar. Bukan kaya pun, tapi bantulah kan. Kita bagi dia orang kerja pasang bendera dekat cabang, dekat ranting. Janganlah satu company je bagi. Ini kalau saya cakapkan nampak macam membuka pekung, tetapi terpaksa cakap. Ingat-ingatlah sikit kan. Kalau kita tak buat benda tu, kena buat juga. Jadi terlanjur kita buat, kita bagi dekat orang parti lah. Tak payahlah bagi kepada company. Saya tahu company tu juga orang parti. Company orang parti ni memang dah banyak pun dia orang punya kerja. Bagilah kat orang-orang budak-budak ni yang pasang bendera ni. Alah, seminggu dua ni di samping menyokong dan menyuntik semangat untuk berkempen dengan parti. Susah sangat lah benda-benda macam ni. Saya pun tak faham lah kan. Please. PMX mungkin tak akan sentuh perkara ni, tetapi di peringkat kedua, ketiga orang parti, JKRP, tengoklah sikit
Kan? Kesian budak-budak tu. Bukannya konsisten ada pun tiap tahun PRN ni. 5 tahun sekali. Lagilah. Susah nak cakap. Tapi itulah dia berlaku. So saya sudahi dengan selamat berkempen di Negeri Sembilan daripada Wayang Tarbus, Info dan Sensasi. Assalamualaikum.